Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada anda yang dah tonton video dalam channel saya ni, channel ni saya banyak kongsi tentang informasi, tips dan juga tutorial yang berguna kepada kita semua. So pada video kali ini saya nak kongsi kepada anda cara untuk kita cek kelayakan MyKasih, iaitu bantuan RM RM100 untuk membeli barang-barang dapur. Macam mana cara kita nak semak menggunakan aplikasi MyKasih, dan cara untuk kita membeli barang menggunakan MyKasih. Okey, caranya senang saja. Kita install aplikasi dalam handphone kita, kemudian kita pergi ke kedai, kita bawa IC sahaja. Kemudian kita ceklah barang tu sama ada kita boleh beli menggunakan MyKasih ataupun tidak. Jom tengok video ni sampai habis. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe channel ni untuk info yang terbaru. Baik, ini merupakan cara untuk kita menginstall aplikasi MyKasih. Kita pergi ke Play Store. Okey, kemudian kita tekan butang search, kita cari dan tulis MyKasih. MyKasih. Okey, ada keluar di situ. Kita tekan MyKasih. Okey, ini yang ada gambar MyKasih. Tekan install. Biar dia install dulu. Okey, sekarang ni sudah install di dalam handphone anda. Okey, itu dia MyKasih. Tekan di situ. Baik, ini adalah paparan dia. Okey, klik tick warna biru, kemudian continue. Kemudian cek eligibility, cek kelayakan anda. Anda masukkan nombor IC anda di sini. Okey, isi nombor IC di sini dan kita akan tengok sama ada layak ataupun tidak. Biasanya layak lah untuk umur 18 tahun ke atas. Okey. Kalau macam saya tadi, okey, saya layak untuk menerima bantuan RM100 bermula daripada 31 bulan 12 bukan 9 bulan 2026 sehingga 31 hujung tahun ni, sehingga hujung tahun ini, sebanyak 100. Terima kasih kerajaan. Okey, jom kita beli barang. Okey, kita nak tengok barang yang ada semangat asas macam ni. Sabun basuh kain ada. Macam maskara ada. Mihun, barang asas di dapur. Beras, minyak, telur, semua tu ada sumbangan asas. Sardin, beras. Okey guys, itulah dia tadi cara untuk kita membeli barang menggunakan MyKasih. Okey, caranya tadi kita ambil je barang yang ada label tadi. Okey, yang ada label. Kemudian tunjuk IC dekat kaunter. Tunjuk IC dekat kaunter. Macam mana kalau amount tu terlebih? Tak apa. Contohnya anda beli barang berharga RM110 ataupun RM105. Anda boleh top up dengan duit anda sendiri. Tambah je saja duit. Okey? Alright. Diharapkan perkongsian ini berguna. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe channel ni untuk info yang terbaru. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.